Sebenarnya ia adalah sebab perjuangan. Politik dan komedi adalah kerana sebuah perjuangan je. Dalam politik, kita memperjuangkan hak rakyat, memperjuangkan membela nasib rakyat, apa yang kita boleh lakukan tambah baik untuk rakyat hari ini, itu politik. Tapi sama juga perjuangan dalam komedi. Kenapa aku kembali ke komedi? Kan kita cakap tadi, nawaitu. Apabila kita melihat industri komedi semakin menguncup, kau ingat aku tak rindu ke zaman-zaman kita berada di pentas Maharaja Lawak? Sebab akar aku adalah komedi. Kau pun tahu, dan kita throwback berapa lama tadi pun dia bercerita pasal the past of komedi, kita buat persembahan. Bila 7 tahun tu aku mengikuti Maharaja Lawak Mega, Kau Masuk, MLS, semua aku tengok. Bila makin lama makin mengecil, aku cakap aku kena buat sesuatu untuk aku naikkan balik industri komedi tanah air. Sebab tu aku belajar sampai ke Indonesia, pergi jumpa pelawak sana, macam mana nak buat, tercetus Tamasya Komedi Rakyat dan kita bergabung kembali dan naikkan dengan niat nak merancakkan dan membantu kawan-kawan yang lain.